Makan patin tempoyak dekat salah satu kedai yang underrated dekat Temerloh Pahang. Mula-mula aku decide nak makan dekat kedai restoran Saiful Patin Gulai Masam ni. Tapi anak aku yang seorang ni dia mah autism. Dia tak boleh dengar orang karaoke kat situ. Dia overstimulate. So kita orang terpaksa recall location pergi dekat salah satu kedai yang underrated dekat Temerloh Pahang ni. Inilah kedainya, Atok Lubuk Patin. Yang ni yang first sekali aku jumpa. Kedai ni view dia menghadap sungai juga. Tapi tak ramai orang pun. Tapi surprisingly, makanan dia sedap. Rasa patin tempoyak dia memang kick kena dengan selera aku. Aku makan sikit je gulai tempoyak dengan ulang-ulang macam ni. First time tau aku makan ulang sambung nyawa ni. Memang sedap. Kat sini pun ada nampak view sangkar ikan tau. Tapi jauh-jauh sipi-sipi macam tu lah je nampak. Siris cakap memang sedap kena dengan tekak aku tau. Makan pula dengan ulam-ulam dengan nasi panas. Hush, memang tambah selera weh. So kalau korang nak cari kedai yang sunyi tak ramai orang, boleh pergi kat kedai ni lah dekat Temerloh. Bahagian daripada depan kedai ni banyak lagi kedai tau. Tapi yang ni lah kedai yang first aku nampak tak ada orang. Ada seorang je pelanggan masa kita orang datang tu. So kalau korang nak makan dengan tenang, bolehlah pergi ke kedai ni. Lepas makan kita orang pergi dekat area ni tempat ni pasar tani tau. Kat sini pun boleh naik boat. Tapi kita orang tak naik lah, takut weh. Masa jalan kat Pekan Temerloh ni, kita orang perasan jambatan yang dekat kedai gulai masam tu, dia connect dengan Pekan Temerloh. Hush, memang strategik lah location je. Next time boleh try lah kat situ pula. Rupa-rupa macam banyak je kawasan makan dekat bahagian bawah. Kita orang tak perasan weh.